Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan ilmiah dan dengan limpahnya kurnianya kita dapat saya dan ahli-ahli kumpulan saya dapat membentang tugasan bertajuk peranan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam bidang ekonomi. Tajuk ini sangat penting kerana dalam Islam ekonomi bukan sekadar mencari keuntungan dunia tapi satu bentuk ibadah terhadap Allah Subhanahu Taala. Hari ini saya Muhammad Aziz bin Khairul Azmi bersama rakan saya itu Muhammad Irfan Najmi bin Ismail dan Nur Suhaila binti Muhammad Rafi. Hari ini kami ingin mengulas balik hari ini kami ingin mengulas rumusan pelaksanaan penganjuran konten berkaitan penganjuran konten ekonomi kami. Seperti saya itu penganjuran konten jual beli. Kita lihat daripada sepanjang pelaksanaan program ini, beberapa aktiviti utama telah dijalankan, antaranya ceramah interaktif, sesi soal jawab dan perkongsian pengalaman usahawan Muslim yang mengamalkan melalui pengisian tersebut. Para peserta diberi kepahaman bahawa ekonomi Islam menggalakkan keseimbangan antara keuntungan dan keberkatan. Nombor 1, soratan pelaksanaan program penganjuran yang ditulis itu jujur dalam urus niaga, iaitu tidak menyembunyikan kecacatan barangan. Nombor 2, suka sama suka antara penjual dan pembeli. Nombor 3, itu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Kita nampak di sini bahawa Islam tidak menghalang umatnya mencari kekayaan, tapi kekayaan itu mesti diperoleh melalui cara yang halal dan jujur. Balik kepada refleksi, sepanjang program ini saya menyedari bahawa akhlak Rasulullah SAW adalah asas kepada kestabilan ekonomi Islam, kerana kita dapat menyedari ekonomi Islam menolak penindasan dan amalan riba dan memahami perniagaan sebagai ibadah harian. Yang ketiga itu mengamalkan nilai jujur dan amanah. Seperti sabda Nabi itu, at-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Bermaksud peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang yang benar dan para syuhada. Riwayat Al-Tirmizi. Saya bercakap dengan depan penonton, saya cuba tenangkan diri dengan niat. Okay, kekuatan konten pengajaran itu kandungan berasaskan Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang kedua itu gaya penyampaian yang mudah difahami oleh masyarakat umum. Yang ketiga kaitannya dengan kehidupan seharian. Dan keempat, penyampaian secara kumpulan yang mempunyai integrasi dalam interaksi. Dan yang kelima iaitu semangat dan emosi yang tinggi. Sepanjang kami menghasilkan konten ini, ada beberapa kekuatan utama yang kami dapat mengenal pasti, itu kandungan berasaskan Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini menjadikan penyampaian kami jelas, bukan pendapat semata-mata tetapi berpandukan dalil yang sahih dan bernilai ibadah. Sebagai contoh, ketika kami menyentuh tentang larangan riba dan amalan jujur dalam jual beli, kami memetik ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua itu gaya penyampaian yang mudah difahami. Kami mengelakkan istilah berat, sebaliknya menggunakan bahasa yang mudah difahami untuk semua peringkat umur. Sebagai contoh, bila menerangkan konsep keuntungan berkat, kami mengkaitkan dengan realiti sekarang. Sebagai contoh, orang berniaga secara jujur mungkin keuntungannya
begitu kecil, tapi kehidupannya selalu tenang dan diberkati oleh Allah. Pelanggan tetap percaya dan itulah keberkatan yang disebut dalam sunnah. Kaitan dengan kehidupan seharian, bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam jual beli sangat relevan dengan konsep kehidupan moden, terutamanya dalam ekonomi semasa. Rasulullah menegaskan bahawa setiap jual beli perlu berasaskan kejujuran, keamanah dan keadilan. Firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 bermaksud celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, iaitu mereka apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka meminta memenuhkan timbangan tersebut, dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Islam sangat menitik beratkan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Kami cuba mengaitkan nilai ini dengan kehidupan seharian seperti dalam perniagaan atas talian. Penyampaian secara kumpulan yang mempunyai interaksi dan integrasi. Setiap ahli kumpulan kami memainkan peranan seperti ada yang menyampaikan isi, ada yang mengulas, ada yang menyokong dengan dalil dan menyebutkan ayat Al-Quran, menjadikan pembentangan kami lebih hidup dan menarik. Interaksi ini menjadikan pembentangan kami tidak kaku dan sangat yakin. Ia menunjukkan semangat kerjasama dan ukhuwah Islamiyah seperti yang dianjurkan oleh Nabi. Yang terakhir itu nilai semangat dan emosi yang tinggi. Konten ini bukan sekadar untuk pelajar, tapi juga untuk masyarakat luas sana. Ia mengingatkan bahawa ekonomi bukan sekadar keuntungan, tetapi soal keberkatan dan kejujuran. Beralih kepada kelemahan yang dihadapi, yang saya dapat lihat sepanjang proses penganjuran penyampaian, saya sedar beberapa kelemahan yang perlu saya perbaiki, iaitu kurang keyakinan diri semasa bercakap di khalayak ramai di hadapan kamera. Disebabkan ramai penonton, kadang-kadang saya menjadi kebentar dan penyampaian tidak selancar yang dirancang. Masa penyampaian terlalu singkat sebabkan saya terlalu panik. Ada beberapa contoh dan penjelasan yang tidak dapat saya huraikan dengan lebih mendalam. Yang ketiga, peralatan teknikal seperti audio dan alat visual yang tidak sempurna. Yang ketiga, peralatan teknikal. Yang keempat, kurangnya bahan sokongan visual dan grafik atau animasi menjadikan penjelasan tidak jelas. Yang kelima, kurang latihan dan sebutan intonasi. Yang kelima, itu cadangan mengukuhkan akhlak masyarakat masa kini. Pendidikan akhlak ekonomi Islam dari sekolah mesti diperketatkan, mencontohi kepimpinan Rasulullah SAW dalam rumah tangga. Pemantapan pengurusan zakat dan wakaf mesti diperketatkan oleh kerajaan yang bertanggungjawab untuk menjadikan masyarakat yang baik. Akhlak Rasulullah SAW yang saya nampak dalam penganjuran konten ini, Rasulullah sebagai contoh terbaik uswah hasanah. Baginda terkenal sebagai Al-Amin dan jujur dan amanah, adil dalam urusan perniagaan. Jelaslah kita perlu ikut akhlak Rasulullah dalam amanah dan adil dalam urusan perniagaan. Yang kedua, tidak menipu, tidak menyorok kecacatan barang. Baginda sentiasa berterus terang semasa jual beli. Yang ketiga, nilai utama yang ditekankan Rasulullah SAW iaitu ihsan, adil dan kasih sayang. Mengutamakan kesejahteraan bersama, tidak menindas atau tidak menipu. Buat yang terbaik walau tidak diawasi. Secara penutup, peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam bidang ekonomi bukan hanya membimbing dari segi hukum perniagaan, tapi juga membentuk akhlak dan kepribadian dalam setiap individu.
Sebagai kesimpulan daripada perkongsian awal ini, saya membuka ruang untuk kita melihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW membimbing urusan ekonomi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Seterusnya, saya menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya itu Nur Suhaila, rakan saya untuk meneruskan persembahan. Terima kasih kepada Aziz kerana memberi peluang kepada saya untuk membuat pembentangan tentang konten saya. Okay. Izinkan saya untuk membentang tentang rumusan pelaksanaan penganjuran satu hari satu konten. Berikut adalah ahli kumpulan saya bersama Muhammad Aziz dan Muhammad Ifan. Sorotan pelaksanaan. Tajuk konten yang saya lakukan adalah bertajuk berjimat cermat dalam perbelanjaan isi rumah tangga. Tujuannya untuk mendidik masyarakat Islam tentang amalan berjimat cermat dalam perbelanjaan isi rumah. Saya menggunakan medium platform YouTube kerana YouTube ni merupakan platform yang jaringan dia lebih luas dan capaian dia juga lebih luas. Seterusnya, pendekatan saya mengaitkan dengan aspek kewangan keluarga dengan nilai agama seperti wasatiyah, iaitu kesederhanaan dan amanah dalam rezeki. Hasilnya di sini, saya menyemai kesedaran bahawa perbelanjaan yang berhemah adalah sebahagian daripada akhlak Islam dan ibadah seharian. Seterusnya, refleksi. Semasa saya merakam konten tersebut, perasaan awal saya rasa berdebar dan gemetar kerana topik yang saya bincangkan adalah berkaitan dengan agama dan memerlukan penghormatan dan ketepatan yang fakta. Pada masa yang sama, saya juga berasa teruja kerana dapat menyampaikan mesej yang membawa pahala dan manfaat kepada masyarakat. Dan semasa saya menjadikan konten tersebut, saya sedar bahawa saya banyak belajar dalam meneliti dalil-dalil Al-Quran dan hadis agar tidak tersimpang daripada tajuk yang saya ingin membentangkan. Seterusnya, semasa saya membentangkan konten, saya rasa agak gugup kerana bimbang saya tersilap sebut ayat Al-Quran atau maksud hadis. Dan saya juga merasa bangga kerana saya berpeluang untuk berdakwah kepada masyarakat di luar sana. Perasaan akhir, saya merasa puas hati kerana saya dapat menyampaikan mesej Islam yang praktikal kepada masyarakat. Dan juga saya sedar bahawa bercakap tentang agama bukan sekadar tugasan, tetapi ia merupakan satu bentuk tanggungjawab dakwah bagi orang Islam. Seterusnya, kekuatan video konten saya, isi-isi yang saya hujahkan berteraskan agama, iaitu disokong oleh dalil Al-Quran dan hadis. Seterusnya, bahasa yang saya gunakan adalah bahasa yang mudah difahami dan sesuai untuk semua golongan masyarakat. Seterusnya, yang ketiga, saya menggunakan konteks realiti semasa, iaitu saya mengaitkan isu kewangan dengan kehidupan harian keluarga agar mereka dapat memahami dengan lebih jelas. Dan yang terakhir, saya menyiarkan konten saya ini melalui platform YouTube, iaitu platform YouTube ni adalah platform digital yang efektif kerana capaian dia luas serta tontonan pun fleksibel. Seterusnya, berikut adalah kelemahan video konten saja yang saya patut perbaiki. Yang pertama, saya kurang meletakkan elemen interaktif langsung.
iaitu saya tiada sesi soal jawab atau perbincangan dua hala. Seterusnya, sebahagian topik yang saya bincangkan perlu dihuraikan dengan lebih terperinci dan dalam. Dan yang terakhir, saya kekurangan infografik atau visual sokongan untuk menarik perhatian penonton, terutamanya penonton yang muda. Seterusnya, cadangan penambahbaikan yang saya perlu perbaiki. Yang pertama, saya perlu tambahkan segmen demonstrasi atau simulasi bajet keluarga Islam agar mereka dapat membayangkan dengan lebih jelas dan faham macam mana untuk uruskan kewangan pembelanjaan isu rumah tangga ini. Dan yang kedua, saya perlu adakan sesi interaktif secara langsung seperti soal jawab untuk melibat urus dalam komuniti supaya kita dapat pandangan daripada komuniti lain dalam cara mengurus kewangan rumah tangga ini. Dan yang ketiga, saya perlu gunakan infografik, carta dan kisah sebenar untuk memudahkan kefahaman masyarakat lain. Dan yang terakhir, saya perlu mewujudkan kerjasama dengan pakar kewangan Islam atau ustaz jemputan agar isi-isi yang disampaikan ini tepat dan jelas. Program ini berjaya menyampaikan mesej penting bahawa berjimat cermat ini adalah sebahagian daripada ibadah dan akhlak mulia dalam Islam. Walaupun dengan sedikit penambahbaikan dari aspek penyampaian dan interaktiviti, program sebegini mampu menjadi medium berkesan dalam pembangunan akhlak Islamik dan kesejahteraan keluarga dalam bidang ekonomi. Alhamdulillah, sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya memberikan peluang pembentangan ini pada Muhammad Irfan. Baiklah, terima kasih saudari Suhaila dan juga saudara Aziz kerana telah memberikan sedikit rumusan tentang pelaksanaan penganjuran satu hari satu konten kita. Baiklah, sekarang giliran saya untuk membentangkan rumusan tentang konten yang telah saya laksanakan pada sebelum ini. Baiklah, ini kumpulan kami iaitu Aziz, Suhaila dan saya Irfan. Okey, bagi sorotan pelaksanaan, tajuk konten yang saya laksanakan adalah berusaha jalan keluar dari pengangguran dan kemiskinan. Tujuan pelaksanaan konten saya adalah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan. Dalam pelaksanaan konten tersebut, medium yang saya gunakan adalah medium YouTube kerana ianya amat mudah untuk mencapai segenap lapisan masyarakat daripada tua ke muda. Bagi pendekatan yang saya ambil, saya memberikan kaitan sifat berdikari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya dalam mencari rezeki sebagaimana kisah-kisah yang saya ceritakan di dalam konten tersebut. Hasil daripada pelaksanaan konten ini adalah untuk meningkatkan kesedaran kepada generasi kini tentang pentingnya berusaha mencari rezeki dalam kehidupan. Gerak kepada slide yang seterusnya, sedikit refleksi yang saya ingin berikan tentang penganjuran konten pada kali ini. Pada permulaannya, saya sedikit berdebar kerana belum pernah untuk membuat apa-apa konten sebelum ini. Hanya setakat membuat status ataupun share gambar di media sosial itu tidak bermakna saya tidak berdebar untuk membuat konten. Seterusnya, semasa pelaksanaan, saya berasa amat teruja kerana tidaklah sesusah yang disangka.
dan ianya agak seronok kerana dapat menyampaikan mesej dalam bentuk konten kepada masyarakat-masyarakat di luar sana. Dan pada pengakhiran, semasa saya edit, saya agak berpuas hati kerana dapat melaksanakan konten dengan lancar walaupun sedikit terkial-kial. Terima kasih kepada rakan-rakan saya kerana telah membimbing saya. Terima kasih kepada Ajib dan juga kepada Suhaila. Okey, seterusnya, dalam pelaksanaan konten sebelum ini, saya dapat mengenal pasti kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam konten tersebut, iaitu yang pertama, konten saya memberi sumber inspirasi dan pengajaran kepada penonton-penonton di luar sana. Banyak kisah serta perkaitan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga sifat terpuji Nabi-Nabi yang diambil di dalam hadis. Seterusnya, yang kedua, iaitu saya menggunakan bahasa yang sesuai untuk rakyat Malaysia, iaitu bahasa Melayu, dan saya juga menggunakan laras bahasa yang mudah untuk difahami oleh semua golongan dari kanak-kanak hingga dewasa. Dan yang ketiga, iaitu yang terakhir, konten saya juga selaras dengan perkembangan negara kita pada masa kini, iaitu isu yang relevan pasal mengenai pengangguran. Seterusnya, bergerak kepada kelemahan video. Setelah saya membuat analisis dan mengkaji, terdapat 3 kelemahan video saya, iaitu yang pertama, perbincangan terlalu ringkas. Seperti mana saudara Ajib katakan sebentar tadi, terdapat kekangan masa yang menyebabkan konten-konten kami menjadi terlalu ringkas. Dan dalam konten tersebut juga tiada unsur yang menarik, maksudnya tiada gambar rajah ataupun infografik yang menarik untuk ditayangkan atau dipertontonkan kepada penonton-penonton di luar sana. Yang kedua, kurangnya komunikasi dua hala di antara penonton dan juga mereka konten. Hanya komen saja digunakan untuk bertanyakan soalan dan pendapat masing-masing. Jadi, kemungkinan terdapat segelintir penonton di luar sana yang masih tidak yang di mana mesej masih tidak sampai kepada mereka sewaktu menonton konten-konten yang telah kami laksanakan. Dan yang ketiga, kurangnya rangsangan visual, di mana latar belakang yang kurang menarik serta tidak sesuai. Baiklah, kemudian, jadi disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam konten dan video saya telah membuat sedikit inisiatif untuk melaksanakan penambahbaikan, iaitu yang pertama, menambahkan contoh situasi yang lebih relevan kepada masyarakat kita kini. Mungkin kanak-kanak masih belum nampak atau sedar apakah yang berlaku tentang pengangguran di dalam negara kita. Dan seterusnya, latar belakang yang tenang dan bersesuaian. Di dalam konten saya sebelum ini, saya menggunakan latar belakang seperti di parking lot mungkin ataupun di dalam bilik. Jadi ianya amat tidak sesuai kerana terdapat banyak benda lain yang boleh menarik perhatian kanak-kanak sewaktu menonton konten saya, konten yang telah saya laksanakan. Dan seterusnya, yang ketiga, iaitu infografik yang lebih menarik dan cantik. Ini supaya kanak-kanak serta viewer-viewer di luar sana, apabila mereka scroll YouTube mereka dan melihat konten saya, mereka akan lebih tertarik dan berhenti untuk melihat video tersebut. Dan akhir sekali, saya akan mewujudkan sesi soal jawab bagi meningkatkan kefahaman penonton. Seterusnya, cadangan-cadangan pengukuhan bagi mengukuhkan lagi konten-konten serta video-video yang kami laksanakan, iaitu yang pertama, saya perlu membuat sesi temu bual atau lawatan di sekitar kawasan untuk menyantuni golongan B40 ataupun penganggur-penganggur di luar sana. Ini bagi menunjukkan
kepada masyarakat kita tentang isu ini amat relevan dan tidak berpenghujung jika kita tidak melaksanakan sesuatu. Seterusnya adalah membuat sesi soal jawab dan pembentangan dengan lebih terperinci sebagaimana yang telah saya bentangkan sebentar tadi, dan kemudian membuat kolaborasi dengan universiti awam atau masjid-masjid di sekitar. Ini bagi kebajikan penganggur-penganggur di luar sana, ataupun kita akan berkolaborasi dengan ustaz-ustaz di luar yang lebih berpendidikan dan lebih berpengalaman untuk menyampaikan forum ataupun dakwah mereka. Dan yang terakhir iaitu mengimbangi hiburan dan nilai murni dalam konten agar lebih menarik dan penonton tidak merasa bosan. Untuk konten yang seterusnya, saya telah mencadangkan kepada kumpulan kami untuk kita gunakan konsep 50-50, iaitu konsep 50 hiburan dan 50 nilai murni agar konten yang disampaikan dapat disampaikan dengan lebih menarik dan jelas. Okey, akhir sekali, hadis dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diselitkan di dalam konten saya kali ini ialah yang pertama, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bekerja sebagai pengembala kambing. Buat pengetahuan penonton-penonton sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil lagi tidak bergantung kepada orang lain, bahkan bekerja sendiri untuk menyara kehidupan, di mana baginda pernah menjadi pengembala kambing di Mekah. Dan seterusnya, Rasulullah juga pernah berniaga secara jujur di usia muda. Sebelum menjadi Rasul, baginda terkenal sebagai seorang peniaga yang amanah dan rajin. Baginda juga berdikari dalam bidang perniagaan, membawa barangan dagangan sendiri dan juga bekerja dengan penuh kejujuran. Buat pengetahuan hadirin hadirat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengikuti bapa saudaranya untuk pergi berniaga yang pertama kalinya di Syam. Di manakah kalian ketika kalian kanak-kanak? Contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Okey, untuk penutup, secara kesimpulannya, pelaksanaan penganjuran satu hari satu konten ini amatlah memberi kesedaran bukan sahaja kepada penonton tetapi juga kepada kami untuk kepentingan memahami dan mendalami ilmu Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan ia juga memberikan dorongan bukan sahaja dalam aspek akidah tetapi juga merangkumi semua aspek dalam kehidupan manusiawi, sama ada dari segi pendidikan, ekonomi, sasiah dan juga kebajikan. Baiklah, nampaknya kita telah sampai ke penghujung refleksi kita pada hari ini. Jadi, saya sebagai wakil kumpulan kami dan saya wakil kepada Suhaila dan juga Aziz ingin mengucapkan sekian terima kasih, serta kami berharap mesej yang disampaikan di dalam konten kami sampai untuk penonton-penonton di luar sana. Ingat, percaya kepada Allah, malaikat, Rasul dan juga Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah, syurga milikmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.